Ini kelebihan bila kita konsisten dalam simpanan emas. Tahniah saya ucapkan kepada tumpuan yang dah lama konsisten menyimpan. Sedar tak tumpuan, sebenarnya bila kita konsisten, kita akan ada satu harga purata di mana harga ni tumpuan jauh lebih rendah berbanding harga semasa. Tak percaya? Jom kita kira sama-sama. Tumpuan boleh tengok dalam akaun emas gap saya ni, saya ada 5.3 gram emas. So, harga purata saya, average price saya adalah sebanyak RM392 untuk 1 gram. Okay, kalau kita kira tumpuan, 5.3 gram emas, 5.3 gram emas darab dengan RM392, saya dah bina simpanan sebanyak RM2,077.60 untuk dapatkan 5.3 gram emas. Kalau orang yang baru nak mulakan simpanan emas dan mereka nak ada jumlah simpanan emas yang sama macam saya, okay, kita kira 5.3 gram emas darab dengan harga emas semasa waktu saya rekod ni tumpuan adalah RM625 untuk 1 gram. So, mereka yang baru nak bermula kena simpan sebanyak RM3,312 untuk dapat jumlah simpanan yang sama. Perbezaan sebanyak RM1,235. Sebab itulah tumpuan, ramai pakar-pakar kewangan sarankan kita konsisten dalam menyimpan. Jangan tengok pada harga emas. Sebaliknya, fokus kepada pertambahan gram simpanan emas kita. Jadi untuk tumpuan yang masih belum ada akaun emas, nak saya bantu mulakan simpanan emas pertama, boleh isi back dulu dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tumpuan dengan sebaik mungkin.